Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya ingatkan saya dengan Ajwa je lambat. Ramai lagi yang tak datang ke? Saya seorang je yang datang Kak Leha. Ha? Yang lain mana? Sejak ayah ini, ramai anak-anak gadis kampung ni dah ikut kelas lain. Diorang kata, cikgu yang mengajar kelas tu kata, diorang dah tak payah lagi dah belajar ilmu fardu ain. Sebab semuanya dah boleh dilakukan dengan niat je. Astaghfirullahalazim. Siapa yang mengajar tu? Tak tahu. Tapi saya dengar-dengar nama dia Ibu Rosa. Tak boleh biar ni macam ni. Nanti rosak akidah anak-anak kampung kita. Ni, Nurul. Dekat mana tempat diorang belajar tu? Nanti nak balik saya tunjukkan rumah dia.